Selamat datang ke saluran kami di mana kita mendalami karya-karya agung kesusasteraan dunia. Hari ini, kita akan meneroka salah satu tragedi paling hebat yang pernah ditulis oleh William Shakespeare, iaitu King Lear. Karya ini bukan sekadar cerita tentang seorang raja yang kehilangan taktanya, tetapi sebuah refleksia yang mendalam tentang sifat manusia, kuasa, kegilaan, dan penebusan dosa. Kita akan membedah setiap lapisan cerita ini, dari konflik keluarga yang rumit hingga implikasi falsafah di sebalik tindakan-tindakan watak-watak utamanya. Pertama, mari kita fahami konteks asal cerita ini. King Lear ditulis pada sekitar tahun 1605 hingga 1606, sebuah tempoh di mana Shakespeare sedang mencapai kemuncak kreativitasnya. Cerita ini berdasarkan legenda kuno Britain tentang Leos Britain, seorang raja yang legenda mengatakan telah memerintah selama 50 tahun sebelum turun takhta. Namun, Shakespeare mengubah naratif ini menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih kompleks. Ia bukan lagi sekadar cerita sejarah, tetapi sebuah drama psikologi yang meneliti batas-batas akal dan emosi manusia apabila menghadapi tekanan ekstrim. Watak utama, Raja Lear, diperkenalkan sebagai seorang penguasa yang tua dan semakin lemah akal fikirannya. Dia adalah seorang raja yang kuat secara fizikal dan politik pada mulanya, tetapi kekotorannya terletak pada ego yang besar dan ketidaksedarannya akan bahaya pujian palsu. Permulaan tragedi ini bermula dengan keputusan Lear yang kontroversial untuk membahagikan kerajaannya antara ketiga-tiga anak perempuannya. Dia ingin meninggalkan kuasa politik tetapi mengekalkan gelaran dan penghormatan yang menyertainya. Ini adalah kesilapan pertama yang besar, kerana Lear gagal membezarkan antara kasih sayang sebenar dan puja-puji kosong. Dalam adegan pembukaan yang ikonik, Lear meminta setiap puterinya untuk menyatakan betapa besar cintanya kepadanya, dan balasan akan menentukan bahagian kerajaan yang mereka terima. Goneril, anak sulung, dan Regan, anak kedua, memberikan jawapan yang sangat dramatik, berlebihan, dan mungkin tidak tulus. Mereka menggunakan bahasa yang bombastik untuk memujuk bapa mereka, menekankan bahawa cinta mereka melebihi kemampuan untuk digambarkan dengan kata-kata. Di sisi lain, Cordelia, anak ketiga yang paling muda dan paling jujur, enggan bermain permainan ini. Baginya, perkataan hanya boleh menggambarkan separuh dari cintanya, dan jika dia memberi terlalu banyak, dia akan mengambil daripada cinta yang tersisa. Reaksi Lear terhadap jawapan Cordelia adalah kemarahan yang meledak-ledak. Dia merasa dikhianati dan menghukum Cordelia dengan menyingkirkannya dari warisan dan mengusirnya dari istana. Keputusan ini bukan sahaja mencerminkan keegoan Lear, tetapi juga ketidaksedarannya akan nilai kejujuran dan integriti. Dia memilih kepatuhan buta dan pujian palsu daripada kebenaran yang menyakitkan. Sementara itu, dua menantu Lear, Duke of Albany dan Duke of Cornwall, yang berkahwin dengan Goneril dan Regan masing-masing, segera mula memanipulasi situasi untuk mendapatkan kuasa. Mereka melihat kelemahan Lear dan menggunakan peluang ini untuk menaikkan kedudukan mereka. Selepas Lear memberikan kerajaannya kepada Goneril dan Regan, dia mengharapkan untuk dihormati sebagai raja, walaupun tiada kuasa politik. Dia membawa bersama 1,000 kesatria yang menandakan statusnya. Namun, harapan itu segera hancur. Apabila dia tinggal di istana Goneril, dia mula menemui tanda-tanda penurunan kuasa. Goneril mula mengkritik tingkah laku kesatria-asatria Lear, menyifatkannya sebagai bising dan tidak terkawal. Dia meminta Lear untuk mengurangkan bilangan pengiringnya. Ini adalah langkah pertama dalam strategi untuk menyingkirkan kuasa dan maruah bapanya. Lear, yang masih belum sedar akan perubahan dinamik kuasa, marah dengan permintaan Goneril. Dia merasa bahawa dia masih adalah raja dan berhak mendapat hormat penuh. Namun, Goneril tidak gentar. Dia telah mula merancang dengan adiknya, Regan, untuk mengatasi bapa mereka. Apabila Lear melarikan diri ke istana Regan setelah ditolak oleh Goneril, dia berharap mendapatkan simpati. Namun, apa yang dia temui adalah kesetiaan yang sama dengannya. Regan menyokong tindakan kakaknya, berhujah bahawa kesatria-asatria Lear terlalu ramai dan berbahaya. Mereka berdua telah bersetuju untuk mengurangkan kuasa Lear sepenuhnya. Di sinilah kegilaan Lear bermula. Ditolak oleh kedua-dua anak perempuannya yang dia cintai secara buta, dihina oleh menantunya, dan ditinggalkan dalam cuaca badai yang ganas, akal fikirannya runtuh. Adegan di atas bukit semasa ribut adalah salah satu yang paling terkenal dalam drama Shakespeare. Lear mengamuk kepada alam semula jadi, memarahi langit dan angin seolah-olah mereka adalah musuh peribadinya. Ribut ini adalah metafora bagi keadaan mentalnya yang kacau. Di luar, alam sedang bergelut, di dalam, jiwanya sedang hancur. Semasa kegilaannya, Lear bertemu dengan Potom, iaitu Edgar, anak lelaki Earl of Gloucester, yang telah menyamar sebagai orang gila dan bodoh untuk menyelamatkan diri dari fitnah ayahandanya sendiri. Melalui pertemuan dengan Edgar,
Lia mula melihat dirinya sendiri sebagai manusia biasa, tanpa mahkota dan tanpa kuasa. Dia menyedari bahawa manusia telanjang adalah hanya haiwan dua kaki tanpa bulu. Kesedaran ini membawa kepada refleksi yang mendalam tentang ketidakefektifan struktur sosial dan kuasa. Jika tanpa pakaian dan gelaran, apakah bezanya seorang raja dengan seorang hamba? Paralel kepada kisah Lia adalah kisah Earl of Gloucester. Gloucester adalah watak lain yang mengalami pengkhianatan dan kebinasaan. Dia adalah bapa kepada dua anak lelaki, Edgar yang sah dan Edmund yang tidak sah. Edmund, yang dilahirkan di luar perkahwinan, sentiasa merasa termarginalisasi dan dendam terhadap masyarakat dan ayahnya. Dia memplot untuk menjatuhkan Edgar dan merebut warisan bapanya. Melalui tipu daya, Edmund meyakinkan Gloucester bahawa Edgar merancang untuk membunuhnya. Gloucester, yang naif dan mudah percaya, menolak anaknya yang setia, Edgar, yang terpaksa melarikan diri dan menyamar sebagai orang gila. Ketegangan antara Gloucester dan Edmund mencerminkan tema pengkhianatan dalam keluarga. Edmund mewakili kepentingan diri yang agresif dan amoral, manakala Gloucester mewakili kepercayaan buta yang membawa kepada kebinasaan. Kisah Gloucester selari dengan kisah Lia. Kedua-dua bapa ini telah dibutakan, secara harfiah dan kiasan. Gloucester akhirnya dibutakan secara fizikal oleh Cornwall, menantu Lia yang kejam, sebagai hukuman kerana dia membantu Lia melarikan diri. Pengorbanan Gloucester adalah tragis kerana dia akhirnya menyedari kesilapannya, tetapi terlambat untuk menyelamatkan dirinya atau hubungannya dengan anaknya. Pembutaan Gloucester adalah simbol yang kuat. Dalam tradisi sastra, pembutaan sering dikaitkan dengan kebijaksanaan spiritual. Apabila Gloucester kehilangan penglihatan fizikalnya, dia akhirnya melihat kebenaran tentang puteranya, Edmund, dan kesilapannya dalam mendakwa Edgar. Dia berkata, "Aku tanpa mata, aku mengenal wajahmu, Kent." Ini menunjukkan bahawa pengetahuan sebenar datang dari dalam, bukan dari deria luar. Namun, siksanya masih belum berakhir. Dia dipergunakan oleh Edmund dan hampir dibunuh, tetapi diselamatkan oleh pengikutnya. Kembali kepada Lear, pengembaraannya bersama Cordelia membawa kepada satu lagi lapisan emosi yang mendalam. Selepas kewaralannya pulih sebahagiannya melalui pergolakan batinnya, Lear ditemui oleh Cordelia, yang sekarang berada di bawah perlindungan tentera Perancis. Cordelia, walaupun sakit hati dengan perlakuan bapanya, tetap mempunyai kasih sayang yang tulus terhadapnya. Pertemuan semula antara bapa dan anak perempuan ini adalah salah satu adegan paling mengharukan dalam drama. Lear, yang kini menyadari kesalahan dan kesesalannya, meminta ampun dari Cordelia. Dia mengakui bahawa dia telah buta terhadap nilai sebenar anaknya. Namun, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Perang meletus antara tentera British yang diketuai oleh Goneril dan Regan, dan tentera Perancis yang membantu Cordelia dan Lear. Meskipun Cordelia dan Lear berjaya dalam pertempuran awal, mereka ditangkap oleh tentera Edmund. Goneril dan Regan, yang dengki antara satu sama lain terhadap cinta Edmund, menyebabkan konflik dalaman dalam kubu musuh. Regan mati diracun oleh kakaknya, dan Goneril membunuh dirinya sendiri selepas mendapati suaminya, Albany, menyokong Lear dan Cordelia. Akhirnya, Lear membawa Cordelia yang tertawan ke penjara. Dalam adegan klimaks yang mengerikan, Edmund memerintahkan agar Cordelia digantung. Apabila perintah itu dieksekusi, Lear muncul ke pentas dengan tubuh Cordelia di pangkuannya. Kegembiraannya yang singkat telah hancur. Dia berusaha untuk membangunkan Cordelia, tetapi dia sedar bahawa dia sudah mati. Ratapan Lear ketika itu adalah ratapan terakhir seorang bapa yang kehilangan segala-galanya. Dia bertanya, mengapa seekor kuda dengan 4 kaki mempunyai lebih banyak nyawa daripada manusia yang lemah? Ini adalah penyataan putus asa tentang ketidakadilan hidup. Kematian Cordelia adalah pukulan terakhir bagi Lear. Dia mati dengan hati yang pecah, tidak mampu menahan beban kehilangan anak perempuannya yang satu-satunya tulus dalam hidupnya. Adegan penutup ini meninggalkan penonton dengan rasa sedih yang mendalam. Tidak ada kemenangan di sini, hanya kehancuran total. Lear meninggal dunia di sebelah jenazah Cordelia, menandakan akhir yang tragis bagi dinasti kerajaan dan kehidupan peribadinya. Sekarang, mari kita bedah tema-tema utama dalam King Lear. Tema pertama adalah kuasa dan hubungannya dengan kewaralan. Shakespeare menunjukkan bagaimana kuasa boleh membutakan orang, sama seperti Lear yang buta terhadap niat anak-anaknya, atau Gloucester yang buta terhadap pengkhianatan Edmund. Apabila kuasa hilang, individu itu mungkin kehilangan identitinya juga. Lear kehilangan gelaran rajanya, dan dengan itu, dia kehilangan tempatnya dalam hierarki sosial. Ini membawa kepada soalan falsafah. Siapakah kita jika bukan raja? Apakah nilai manusia yang sebenarnya? Tema kedua adalah keluarga dan pengkhianatan.
King Lear adalah kajian tentang dinamik keluarga yang toksik. Hubungan antara bapa dan anak-anak dipecahkan oleh ego, ambisi, dan ketidakpercayaan. Goneril dan Regan menunjukkan betapa jahatnya manusia boleh menjadi apabila didorong oleh keinginan untuk kuasa. Sebaliknya, Cordelia mewakili kasih sayang yang tidak bersyarat, tetapi sayangnya, ia datang terlambat untuk menyelamatkan Lear. Edmund mewakili ambisi sosial yang tidak terhalang, yang menganggap moraliti sebagai penghalang. Tema ketiga adalah alam semula jadi dan kosmos. Ribut di King Lear bukan sekadar latar belakang, ia adalah watak aktif. Alam semula jadi mencerminkan kekacauan di dunia manusia. Apabila manusia bertindak tidak wajar, alam juga menjadi ganas. Ini adalah konsep Great Chain of Being, idea Renaissance yang menganggap bahawa setiap tindakan melawan kod semula jadi akan membawa kepada kekacauan universal. Kematian raja dianggap sebagai bencana kosmik, dan King Lear menunjukkan akibat dari gangguan terhadap tatanan alam. Tema keempat adalah kesaksamaan dan kemiskinan. Semasa kegilaannya, Lear menyedari bahawa semua manusia adalah sama pada asasnya. Dia berkata, manusia telanjang adalah haiwan dua kaki tanpa bulu. Ini adalah pengiktirafan bahawa di sebalik pakaian dan gelaran, kita semua manusia yang rapuh. Tema ini menentang struktur sosial yang kaku dan menunjukkan penderitaan orang miskin dan mereka yang termiskin dalam masyarakat. Lear, yang dulunya mahkuam, kini berada di sisi mereka, dan pengalaman ini mengubah perspektifnya tentang dunia. Peranan watak-watak sampingan juga sangat penting. Kent, yang setia kepada Lear walaupun diusir, mewakili kesetiaan yang sebenar. Dia berkhidmat sebagai pengawas moral Lear, sentiasa cuba menasihati rajanya supaya membuat keputusan yang lebih bijak. Edgar, yang menyamar sebagai Putum, mewakili ketahanan dan pemuliharaan diri. Dia melalui proses transformasi dari bangsawan kepada orang gila, dan akhirnya kembali ke identiti asalnya, membawa mesej tentang penebusan dan keadilan ilahi. Edmund adalah antagonis utama yang menarik. Dia bukan sekadar jahat, dia adalah produk daripada masyarakat yang menolak dia kerana kelahiran tidak sah. Motivasi dia adalah untuk membuktikan dirinya lebih baik daripada anak-anak sah. Dia bercakap tentang masa depan di mana kuasa adalah hak lahir. Pandangannya adalah nihilistik dan amoral, menantang nilai-nilai tradisional dan agama. Walaupun dia akhirnya kalah, ideologi dia mencabar penonton untuk mempertimbangkan adilkah masyarakat yang menindas individu berdasarkan kelahiran. Struktur naratif King Lear juga menarik. Shakespeare menggunakan teknik paralelisme antara kisah Lear dan Gloucester. Kedua-dua cerita berjalan berselang-seli, memperkuat tema-tema pengkhianatan dan pemulihan. Apabila satu watak jatuh, yang lain mungkin sedang bangkit, atau sebaliknya. Ini mencipta ketegangan dramatik yang berterusan. Pembaca atau penonton tidak pernah tahu apa yang akan berlaku seterusnya, kerana setiap tindakan membawa kepada konsekuensi yang tidak dijangka. Bahasa Shakespeare dalam King Lear juga luar biasa. Dialognya kaya dengan metafora, simile, dan imaji yang kuat. Perkataan-perkataan digunakan bukan hanya untuk berkomunikasi, tetapi untuk menyampaikan emosi dan falsafah. Apabila Lear berbicara tentang ribut, dia tidak hanya menggambarkan cuaca, tetapi juga keganasan jiwanya. Bahasa menjadi alat untuk mengungkap kedalaman pengalaman manusia. Penggunaan bahasa percakapan yang kasar berbanding bahasa yang puitis juga mencerminkan perbezaan kelas sosial dan keadaan mental watak. Pagaris bawah pepus. Pengaruh King Lear terhadap kesusastraan dunia adalah besar. Ia telah diadaptasi ke dalam banyak bentuk media, dari teater ke filem, dan dari nodel ke opera. Setiap adaptasi menawarkan tafsiran baru tentang cerita ini. Beberapa ahli akademik berpendapat bahawa King Lear adalah salah satu karya paling gelap dalam kanun Shakespeare, kerana ia tidak menawarkan harapan atau keadilan yang jelas. Akhir yang tragis menimbulkan soalan tentang kehadiran Tuhan atau ketidakpedulian alam terhadap penderitaan manusia. Dalam konteks semasa, King Lear masih relevan. Isu-isu seperti penyalahgunaan kuasa, pengkhianatan dalam keluarga, dan ketegangan antara individu dan masyarakat adalah isu-isu yang kita hadapi hari ini. Cerita tentang seorang pemimpin yang kehilangan kawalan atas kerajaannya kerana ego dan kebodohan resonatis dengan peristiwa politik moden. Kita sering melihat pemimpin yang dipuji tetapi kemudian jatuh kerana mereka mengabaikan nasihat yang jujur dan mendengar pujian palsu. Kita juga boleh melihat refleksi diri dalam watak-watak ini. Adakah kita pernah membuat keputusan berdasarkan pujian palsu? Adakah kita pernah menolak kebenaran kerana ia menyakitkan? Kisah Lear mengajar kita tentang pentingnya kerendahan hati dan kejujuran. Cordelia, walaupun diam, adalah watak yang paling kuat kerana integritinya. Dia tidak memerlukan pengesahan luaran untuk mengetahui nilai dirinya. Pelajaran ini adalah universal dan melangkaui zaman.
Analisis watak Lia menunjukkan perkembangan psikologi yang kompleks. Dia bermula sebagai autoritarian figure, kemudian menjadi korban, kemudian menjadi gila, dan akhirnya menjadi bijaksana melalui penderitaan. Perjalanan ini adalah journey dari ketidaktahuan menuju pengetahuan, walaupun pengetahuan itu datang melalui kerosakan total. Lia belajar tentang diri sendiri hanya apabila dia kehilangan segalanya. Ini adalah ironi yang menyedihkan. Kebijaksanaan hanya datang selepas kehilangan. Cordelia pula adalah watak yang statis dari segi moral, tetapi dinamik dari segi pengaruh. Dia tidak berubah. Dia sentiasa jujur dan setia. Namun, keberadaannya mengubah orang lain, terutama Lia. Dia adalah cermin yang memantulkan kebenaran kepada mereka yang mahu melihatnya. Keteguhan dia dalam prinsip-prinsipnya adalah sumber kekuatan dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Regan dan Goneril adalah simbol daripada korupsi moral yang disebabkan oleh kuasa. Mereka bermula sebagai anak-anak yang patuh, tetapi apabila diberi kuasa, sifat jahat mereka terdedah. Mereka tidak mempunyai empati atau kasih sayang. Mereka saling membenci dan bersaing, menunjukkan bahawa kuasa memecah belahkan hubungan bahkan antara saudara sendiri. Dinamik antara mereka adalah kajian tentang bagaimana ambisi boleh merosakkan ikatan keluarga. Gloucester mewakili naiviti dan ketergantungan pada penampilan luar. Dia percaya kepada apa yang dilihatnya, tanpa mempertanyakan motif di sebalik tindakan orang lain. Kesilapannya adalah gagal melihat melalui topeng Edmund. Namun, kesedarannya yang akhir membawa kepada penyesalan yang mendalam. Dia adalah pengingat bahawa kita semua boleh ditipu jika kita tidak waspada. Edmund adalah watak yang paling menarik dari sudut pandang sosiologi. Dia adalah outsider yang menolak norma-norma masyarakat. Dia bercakap dengan yakin tentang haknya untuk berkuasa. Walaupun dia jahat, dia adalah comel dan inteligen. Kita tidak dapat tidak merasa tertarik dengan karismanya, walaupun kita tahu dia adalah penjahat. Ini menunjukkan kompleksiti moral dalam manusia. Kita boleh menghormati kecerdasan seseorang sambil mengecam tindakan mereka. Ken adalah contoh kesetiaan yang sempurna. Dia berkhidmat kepada Lia bukan kerana hadiah atau gelaran, tetapi kerana dia percaya kepada kebaikan raja. Dia berani menegur Lia apabila dia salah, walaupun itu berisiko nyawa. Kesetiaan Ken adalah kontras dengan pengkhianatan anak-anak liar. Dia mewakili suara hati nurani yang sering diabaikan oleh mereka yang berkuasa. Edgar dalam bentuk potom adalah simbol daripada manusia yang dikutuk oleh masyarakat. Dia menjadi gila untuk hidup, tetapi dalam kegilaannya, dia menemukan kebebasan dari beban status sosial. Dia hidup di pinggir masyarakat, tetapi dia lebih benar daripada mereka di pusat kuasa. Ini adalah kritik tajam terhadap hierarki sosial yang menindas individu. Rombongan kes satria liar melambangkan struktur feudal yang rapuh. Apabila Lia kehilangan kuasa, kes satria itu kehilangan tujuan. Mereka adalah bayangan daripada kebesaran masa lalu. Kehilangan mereka menunjukkan bahawa identiti sosial adalah bergantung kepada kuasa politik. Tanpa itu, individu itu menjadi tidak wujud dalam mata masyarakat. Cuaca dalam play ini adalah penentu mood. Ribut bukan hanya latar, tetapi aktivis. Ia meningkatkan intensiti emosi watak-watak. Apabila Lia mengamuk, ribut mengamuk. Apabila dia tenang, ribut reda. Ini adalah penggunaan patetik falasi di mana alam semula jadi mencerminkan keadaan emosi watak. Teknik ini menambah lapisan kedalaman kepada drama. Pagaris bawah perpus. Penggunaan ironi dramatik adalah penting. Penonton tahu bahawa Cordelia mencintai bapanya, tetapi Lia tidak. Penonton tahu bahawa Edmund berkhianat, tetapi Gloucester tidak. Ketegangan ini dicipta daripada ketidaktahuan watak-watak utama yang membuat penonton merasa frustrated tetapi juga terikat dengan cerita. Kami mahu mereka bangun dan menyedari kebenaran, tetapi mereka tidak boleh. Simbolisme dalam King Lear juga kaya. Mata melambangkan pengetahuan dan kekeliruan. Gloucester kehilangan matanya untuk mendapatkan pengetahuan. Lear kehilangan matanya dalam arti figuratif kerana dia buta terhadap kebenaran. Cordelia kehilangan nyawanya, tetapi matanya masih terbuka untuk cinta. Simbol mata adalah pusat dari tema penglihatan dan kebisuan dalam drama. Baju dan topeng melambangkan identiti palsu. Watak-watak bertukar topeng untuk menyembunyikan niat sebenar. Edmund memakai topeng kepatuhan, Goneril dan Regan memakai topeng kasih sayang. Hanya Cordelia yang tidak memakai topeng. Dia adalah telanjang, secara harfiah dan metaforik. Kejujuran dia adalah ancaman kepada sistem kepalsuan yang dominan. Tanah dan kerajaan melambangkan kestabilan. Apabila tanah dibahagikan, kestabilan hilang. Lia membahagikan tanah,
dan dia kehilangan kewaralannya. Tanah adalah simbol daripada order. Membahagikan tanah adalah melanggar order alam semesta. Oleh itu, kekacauan berlaku. Ini adalah pandangan konservatif tentang politik, di mana kesatuan adalah kunci kepada kestabilan. Anak dan bapa melambangkan kesinambungan dan penggantian. Hubungan mereka adalah asas kepada masyarakat. Apabila hubungan ini patah, masyarakat runtuh. King Lear adalah peringatan tentang bahaya memutuskan ikatan antara generasi. Kearifan harus dihormati, dan tanggungjawab harus dipenuhi. Mengabaikan ini membawa kepada malapetaka. Kekuatan dan kelemahan adalah relatif. Lear kelihatan kuat tetapi lemah secara emosional. Cordelia kelihatan lemah tetapi kuat secara moral. Edmund kelihatan lemah tetapi kuat secara intelek. Goneril kelihatan kuat tetapi lemah secara kemanusiaan. Drama ini mendedahkan bahawa kekuatan sebenar datang dari dalam, bukan dari luar. Nasib dan pilihan adalah tema yang saling berkait. Adakah watak-watak ini dikawal oleh nasib atau oleh pilihan mereka sendiri? Shakespeare meninggalkan jawapan terbuka. Pilihan mereka membawa kepada akibat, tetapi keadaan luar juga bermain peranan. Ini adalah debat klasik antara free will dan determinisme. King Lear menawarkan ruang untuk kedua-dua tafsiran. Kasih sayang dan benci adalah emosi yang berlawanan tetapi sering bercampur. Lear mencintai Cordelia tetapi membencinya kerana tindakannya. Goneril membenci bapanya tetapi berpura-pura mencintainya. Emosi ini adalah kompleks dan tidak linear. Manusia tidak hitam atau putih, mereka adalah kelabu. King Lear menangkap nuansa ini dengan sempurna. Kesepian dan isolasi adalah harga daripada kesalahan. Lear berakhir sendirian di tengah ribut. Gloucester berakhir buta dan dibuang. Edgar hidup sebagai orang gila. Kesepian ini adalah hasil daripada tindakan mereka sendiri. Ini adalah hukuman yang lebih berat daripada kematian. Hidup dalam kesepian adalah siksaan. Pengampunan dan penebusan adalah mustahil dalam akhir ini. Tiada siapa yang meminta maaf dengan benar, kecuali Lear untuk Cordelia, tetapi sudah terlambat. Penebusan memerlukan masa, dan masa telah habis. Ini adalah tragedi tanpa penyelesaian. Penonton ditinggalkan dengan rasa kehilangan yang mendalam. Kebenaran dan kepalsuan adalah lawan abadi. Kepalsuan menang pada akhir ini. Cordelia mati, Lear mati. Kebenaran tidak boleh bertahan dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Ini adalah pandangan yang suram tentang realiti. Shakespeare tidak memberikan harapan palsu. Dia menunjukkan dunia seperti adanya. Integriti dan kompromi. Cordelia memilih integriti dan mati. Edmund memilih kompromi dan mati. Lear belajar integriti terlambat. Watak-watak ini menunjukkan bahawa kompromi moral tidak membawa kemenangan. Integriti adalah mahal, tetapi ia adalah satu-satunya jalan ke kedamaian batin, walaupun ia datang terlalu lewat. Keadilan dan ketidakadilan. Dunia dalam King Lear adalah tidak adil. Orang baik menderita, orang jahat menikmati kuasa untuk sementara waktu. Keadilan ilahi mungkin ada, tetapi ia tidak ditunjukkan dalam play. Ini adalah pertanyaan tentang moralitas alam. Adakah alam adil? Shakespeare tidak menjawab, dia hanya menunjukkan ketidakadilan itu. Identiti dan perubahan. Lear berubah dari raja kepada orang gila, kepada bapa yang menyesal. Gloucester berubah dari EL kepada orang buta kepada bapa yang bijaksana. Identiti adalah cair dan berubah. Kita bukan static beings, kita dibentuk oleh pengalaman kita. King Lear adalah tentang pembentukan identiti melalui penderitaan. Suara dan senyap. Cordelia adalah senyap, tetapi suaranya paling berkesan. Goneril dan Regan adalah bising, tetapi suara mereka kosong. Senyap mempunyai kuasa. Dalam dunia yang bising, senyap adalah bentuk pemberontakan. Cordelia's silence adalah bentuk ketulusan. Ia menarik perhatian lebih daripada teriakan. Mimpi dan realiti. Lear berfantasi tentang menjadi raja yang dihormati, tetapi realitinya adalah penolakan. Edgar mimpi tentang keselamatan, tetapi realitinya adalah pencurian. Mimpi adalah pelarian, tetapi realiti adalah guru yang kejam. King Lear memaksa watak-watak untuk menghadapi realiti tanpa filter. Masa dan penuaian. Lear adalah tua, dan masa adalah musuh dia. Dia kehilangan kuasa kerana tuanya. Masa membawa kebijaksanaan tetapi juga kecacatan. Kita tidak boleh melawan masa. King Lear adalah elegi untuk usia dan kehilangan. Ia meratapi masa yang berlalu dan peluang yang hilang.
Rasa malu dan aib. Lia malu kerana ditolak oleh anak-anaknya. Gloucester malu kerana dibutakan. Aib adalah beban yang berat. Mereka yang mempunyai aib sering merasa terasing. King Lear menunjukkan bagaimana aib boleh menghancurkan maruah manusia. Rasa malu adalah perasaan yang menyakitkan tetapi penting untuk moraliti. Keberanian dan pengecut. Kent berani menghadapi raja. Edmund pengecut dalam hati tetapi berani dalam aksi. Goneril dan Regan pengecut kerana mereka membunuh dari belakang. Keberanian sejati adalah berdiri untuk kebenaran, bukan untuk kuasa. King Lear membezahkan antara kedua jenis keberanian ini. Cinta dan kebencian. Cinta Cordelia untuk Lear adalah abadi. Kebencian Goneril untuk Lear adalah mendalam. Emosi ini adalah kuat. Cinta boleh menyembuhkan, tetapi kebencian memusnahkan. King Lear menunjukkan kuasa transformasi cinta, walaupun ia datang terlambat. Hidup dan mati. Kematian di King Lear adalah brutal dan meaningless. Ia tidak memberikan relief. Ia hanya akhir. Hidup adalah sengsara, mati adalah pelepasan. Tetapi bahkan mati tidak menyelesaikan masalah. Ini adalah pandangan nihilistik tentang eksistensi. Shakespeare tidak menjanjikan kehidupan setelah mati. Dunia dan mikrokosmos. Kerajaan Britain adalah dunia kecil. Apabila kerajaan runtuh, dunia runtuh. Perubahan dalam mikrokosmos mencerminkan perubahan dalam makrokosmos. King Lear menghubungkan politik dengan metafizik. Apa yang berlaku di istana mempengaruhi alam semesta. Tuhan dan dewa-dewa. Watak-watak memanggil dewa-dewa, tetapi dewa-dewa tidak menjawab. Mereka adalah bisu. Ini menunjukkan ketidakhadiran Tuhan dalam dunia ini. Atau mungkin Tuhan sedang menguji manusia. King Lear adalah soal jawab tentang iman dan kesabaran. Alam dan peradaban. Alam adalah liar, peradaban adalah teratur. Konflik antara keduanya adalah tema. Lear kembali ke alam semula jadi ketika dia kehilangan peradaban. Ini adalah kembali ke asal. Peradaban adalah topeng, alam adalah wajah sebenar. King Lear mendedahkan topeng ini. Kesimpulan. King Lear adalah mahakarya yang menggabungkan emosi, falsafah, dan drama. Ia adalah cermin bagi jiwa manusia dalam keadaan terburuk. Ia mengajari kita tentang kerendahan hati, kejujuran, dan harga diri. Walaupun akhirannya tragis, ia memberikan kebijaksanaan yang bernilai. Kita menonton ini bukan untuk kesenangan, tetapi untuk pemahaman. Terima kasih kerana telah menyertai kami dalam perjalanan mendalam ini ke dalam King Lear. Semoga analisis ini membantu anda menghargai keindahan dan kesuraman drama Shakespeare ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk lebih banyak kandungan kesusastraan dan seni. Sampai jumpa di video seterusnya.